Terlebih dahulu saya berterima kasih terhadap semua teguran daripada titah tuanku masa pembukaan sidang dewan pagi tadi. Saya pun meneliti kenyataan barunya tuanku. Saya ambil maklum. Saya harus akui dalam kita menguruskan public service ni untuk sampai expectation 7.5 juta penduduk, maybe kita ada kekurangan sedikit. Tapi saya ambil maklum, sekala ada kekurangan sebelum kita akan cuba perbaiki. Memang susah untuk kita puaskan hati semua orang dalam masa-masa bila orang ramai 7.5 juta. Memang kita tahu benda ni hari-hari kan. Maybe kadang kita takut terlepas pandang, terlepas jadual. Maybe kadang lori rosak, kadang halangan lain kan. Jadi bikin dari situ maybe public akan buat aduan. Maybe sampai kepada tuanku. Maknanya dulu tuanku kata dapat aduan terus pada email beliau kan. Jadi saya ambil maklum dan saya akan cari jalan untuk kita cari mana kesilapan kita, kekurangan kita, dan kita akan cuba betulkan. Jadi ini kita kena ambil tanggungjawab ini sebab memang kita menjadi syarikat utama yang menguruskan. Tapi saya percaya akan menjadi langkah baik. Saya pun tadi dengar tuanku sebut kenaan kita kena tengok the waste to energy plan yang memang saya amat berminat sekali, dan kita harap kita boleh bina WTE yang kedua, yang ketiga di Negeri Selangor ini. Kita memang mesti bekerjasama dengan pihak kerajaan negeri, pihak PBT, sebab ada benda-benda yang perlu mendapatkan bantuan macam penguatkuasaan daripada pihak kuasa tempatan. Ada benda yang mesti dapatkan bantuan dari kerajaan negeri khususnya untuk tampung shortfall income, kos yang meningkat kan. Memang kita perlu bekerjasama dengan pihak kerajaan negeri khususnya.